Welcome to my channel. Telah sampai Dumut guys. Kedai tak buka guys. Baru pukul 7:30 guys. Orang dah. Akik marah ni, Rasa marah ni tadi kedai langsung tu. Orang perak ni. Boleh masuk. Mau isi pot. Naik kat sini je. Naik kat sini. Kita nak pergi Pulau Ni Pangkor. dia pasang ni. Macam pokok ni. Semua tutup. Hari ni hari apa? Hari ni hari apa yang tutup sangat ni? Kita mau makan. Kita lapar. Biasa cakap kat sini lagi dia. Pi. Di mana ni? Kita nak pergi reunion geng-geng IT UMT Compact. Kos saya je. Kos saya sebenarnya. Tapi dia sibuk-sibuk. Ni terminal JT. Okay. Let's go. Tahu tak blok ke? Ferry. Pulau Pangkor. Kita dah sampai Pulau Pangkor. Walaupun bukan cuti sekolah. Kita disambut oleh biawak ya. Biawak hidup. Okey, sini kita panggil pen biru, vamping. Vamping mengungguli ya di sini. Vamping. Di mana saja vamping di sini ya. Bye. Kita nak naik motor. Kita nak naik kereta ni. Okey, kita dah dapat kereta motor merah juga. Kita punya motor merah. Baru boleh. Okey, kita nak naik. Nak pergi hotel. Kita naik motor. Welcome to Pangkor. Woohoo. Macam pergi Phuket ya. Phuket ya, kita naik motor. Ya. Allah. Analisa. Nampak. Pangkor Center dekat sini ya. Oh, kat situ boleh tengok penyu dalam tu.
numpang main-main dia dah letak beg dulu. Sini boleh snorkeling. Kita dah sampai dekat penginapan kita, Palm Bay. Kita tengok boleh check in ke tak. Sini ada kolam. Ya ke? Makan kat sini ni. Pantai. Kita nak pergi tengok orang mandi laut. Cantik. Cantik. Ada vibe-vibe. Barbecue. Okay, kita sedang berjalan-jalan. Kita akan cuba menaiki banana boat. Tak ada ke? Banana Baju boat. pun tak bawa. Kita beli baju dekat sini. Baju pun tak bawa. Nak Kita pakai tenda je. pakai tenda. Siapa yang mengangkat tangan itu? Kita tak cek aja tu. Ijah. Api. Tengok siapa yang bermandi-manda di sini. Kita tak ada baju mandi, kena beli dulu lah. Yalah. Jek. Nanti Zek bawa lebih lah pinggan dia. Jek. Assalamualaikum. Di basah kopi. Yang mana baju basah tu? Baru sampai. Orang jauh sampai. Orang jauh baru sampai. Nak sesat. Tak ada. Buang ke? Dah. Ya, geng-geng sedang bermandi-manda. Berapa jam dah main ni? Berapa dah ni? 9.30 ke? 9.30. Sekarang dah 11, 2 jam dah. Okey lah tu. Yo, saya sekali abang bawa dah. Ya, saya datang. Kamu je. Kalau aku sama bawa. Ada tempat jual baju mandi ada ni. Ada. Dia saya cakap. Saya cari kalau nak mandi. Korang nak naik kan? Siapa nak pusing? Baik mu mari seleng lenggang gitu. Untuk sesi petang lah. Kalau kita Sesi petang lah. Dia main mana tu? Kau bawa apa? Dua lah baju je apa? Aku mau baju biasa je. Aku macam malam bila aku balik rumah aku macam tintang dah sebenarnya. Ambil baju tu tak ada beg. Dia kemak. Aku tak tahu dia bawa apa. Dia letak je. Aku letak baju aku je lah. Sebab yang ni panas tak? Ha? Sebab yang ni panas tak? Sebab yang ni panas. Rezeki lah. Rezeki. Ha. Why? Tapi macam dalam juga kat batu tu Kat batu tu dalam sebab Dia lekuk kan? Ha. Bahaya Tapi ke? dalam juga sini. Tapi air dia cantik lah. Life Ada jacket. jaket sewa. Betul? Oh, sampai ke sana boleh. Okey, kalau yang saya dari Grand 2 kan, dia boleh jalan kaki sampai sana. So kau rasa dalam sangat ke tak dalam kan? Tak dalam. Air surut. Bila surut, dalam sangat ke satu hari. Setahun, 1 hari dah 1 tahun. Dalam setahun satu hari je. Memang air surut betul-betul surut habis. Ha. So aku tak ada lah Ha, sebenarnya ha. tempat ni dalam sangat. Ha. Dia balik pasir tak muka. Ambil pun air tu. Air mineral je. Kejadian. Benda-apa dah kejadian. Bau air orang kita. Apa lagi isu ni? Drama ni. Lepas ni meeting sekejap. Meeting nombor 1. Oh, meeting tengok.
Bagi mereka sembang-sembang tak tahu benda. Saya tak tahu. Punya lama mesti kau. Mesti akan kena tu. Esok kau apa? Sebab abang kau apa? Soalan dia tu je. Esok kau apa? Dia pergi mana? Esok kau apa? Bangun pukul apa tu sudah? Jom ni jom. Biar aku panggil untuk tekan dekat. Ya, ambil sekejap. Barang ada belok je. Apa ke? Lah batu tu bentuk buaya lah. Batu tu bentuk. Okey dah tu. Jimat dah tu RM20. Bentuk tangan banyak tu. Tak tahu lah. Manci kecil sana. Ni ada mandi. Kalau Makin naik. kalau air keluar. Jangan pakai tukar lagi lok. Ada mandi. Apa? Awak lagi. Okay, acara mandi-manda diteruskan. Angkat topek belanja lah. Wah, sudah dapat aiskrim lah. Nampak! Nampak! Okay, dah habis mandi. Kita makan. Alhamdulillah semua dah lapar. Lantai kat sana tadi. Kita jalan sikit. Aku tengku. Makan. Nak minum apa? Sedap kari. Sayur. Boleh pukul berapa makan? Sekarang pun boleh. Sekarang pun boleh? Okey, sekarang boleh kita makan. Kepala ikan? Wow. Sekarang pun boleh makan dia kata. Sudah ada. Makan kepala ikan, kari ikan, sayur dengan buah-buahan. Sedap. Ada menu apa hari ni? Kari ikan, kepala ikan ada, sayur. Ya. Dia kahwin. Yang mana pakai tak macam mana kamu ni tadi? Ini tinggi juga. Ini sedikit. Besar-besar? Tak ni tinggi lah. Dia terus tinggi. Terus tinggi siapa yang kahwin dua kali kan? Mana ada kahwin 2 kali? Sekali je. Sekali je semua. Siapa yang kahwin dua kali ni? Tak apa dah. Okey, acara selepas makan main Kita tak main ada tidur selagi kat pula. Dia kalau main agak ramai gini, tak ada tau. Aku buka baru tak ada. 7, ni jalan 7. Start tu 7. Kalau mau ada 7, kan. Ikut. Mau ada 7 lain tak? Ada. Ni naik kata ni. Atas bawah ada ni. Atas bawah. Ada 4 possibility. Oh my God. Ada apa 7? 5 lah. Tak ada tutup sekat. Tutup tu lepas yang makan muatan dia 10 Sak satu. Aku tak ada tujuh lain tapi aku ada nyambung. Ada nyambung. Nyambung. Aku ada nyambung. Kita ada nyambung. Alhamdulillah. Macam mana awak main ni? Macam mana main? Ini macam gimana saya. Lepas tu macam mana dia main dia? Mana apa? Merah. Main tukar-tukar kad eh? Wei, jom lah. Merah. Wah, itu apa? Warna merah je lah. Tak ada. Bukan. Maksudnya ayah saya boleh ambil yang orang untuk tampak. Oh. Untuk tampak. Nanti
nak main juga. Adik punya lah banyak habis tu orang. Mana? Celuplah lagi. Celup lagi. Cukup Amang. Cukup. Apa tu juga? Terbaik. Nanti orang nak mandi berbuih lah. Jangan tembak dalam air. Tembak kat langit. Apa? Cantik apa wangi? Ni bukan sabun badan. Tak bagi ada. Kau tu kecil lah. Ya. Korang dapat satu je lah. Pergi ambil kat Uncle Syafiq satu lagi. Ha? Dia minta kat Uncle Syafiq lagi satu dalam beg tu. Korang beli mana tu? Kata Uncle Syafiq nak lagi satu. Tolong letakkan bateri. Weh, korang beli mana? Wah. Budak-budak besar. Ni lah musang lah. Cantiknya. Asyik baiklah ada 3 orang yang tak guna juga benda lah ni. Musim belon. Ada pula janganlah maju ada. Lah, tengok sini. Habis kena adik. Kalau buat tak jadi ni ada jadi berengah air tu. Ada apa? Pijak tadi. Dia celup dalam air dah. Oh. Ayah. Sudah. Yuk tanya yuk. Daripada you ke daripada Macam mana historicalnya? Sebab apa panggil musang? Manusia dia dulu tamat? Maksudnya tamat tu dicipta mengaburi manusia. Supaya orang tak panggil aku musang dah. Bagi energi musang lah. Sebenarnya musang. Tapi itu lah. Angka musang ataupun angka Siapa yang punca yang manggil musang first kali? Jangan rakam. Ni bukti. Tahu lah itu zaman kelas aku lah. Sebab apa? kecil. Sebab Sebab kau suka mencuri ayam ke? kan sebab aku kawan dengan sebab aku baik sangat dengan seorang budak nama dia Mus. Oh. So budak-budak dia panggil aku Sang tu. Taklah aku yang melekat musang. Budak tu relate dengan Mus dia. Okey anak aku. Gitu je. Mati dengan you. Pero. Perak. Aku kedah dah. Dia kedai. Aku sama-sama dengan aku. Sekali dengan lebong lah. Kali dengan lembong lah. Nazif. Aziz. Azib. Ya Azib. Kau bukan budak cyber cafe, memang budak ingat aku. Dia budak menari. Budak tarian. Ingat lah lagi. Jangan joget. Mungkin budak Johor, budak Kedah bukan? Topek bukan joget. Dompet kau ingat? Topek sebab dia pembimirakan sebaya. Saya bimbirakan sebaya. Tapi dia bimbing orang sesat lah. Okey, sekarang Topek sama dengan aku lah bimbirakan sebaya. Amat. Dah budak KMK semua kena reject. Bel pun KMK kan? Siapa? Bel. Bel. Laki dia pun bel ni. Laki dia pun. KMK budak repeat kan? Sebab dia terus tahun dari saya tu. Okey, kita dah siap agenda kita nak beronda-ronda. Kita dua naik motor. Seperti belum mula lagi pagi. Apa tu? Kita agenda beronda-ronda. Agenda kita akan ronda ke seluruh Pulau Pangkor. Kita ikut dia vamping ni. Oh, belakang van baru. Bagi naik motor. Budak naik van. Kita boleh buat ke? Dua kan? Kita nak naik motor dan naik van. 19. Orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas lagi satu. 10 lah dah. 11 ke? Aku ada dia. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 12. Oh, 12. Ayah. 15. Dah duduk. Duduk elok. Depan kita makan seatbelt nanti buat. Makan seatbelt. Tak nak, kita tak. Bye-bye. Kita tengok lawa. Tu nampak beach kat kanan tu. Lepas tu ada longkai sebab dalam sangat. Ya. Ya, sebab dia naik ke atas. Dalam sangat takut. Lepas tu dia turun bawa bala ada rendah. Ada air buat kaki macam ni. Boleh kocak-kocak? Boleh kocak-kocak air? Boleh main dengan air lah. Ada buat macam ni. Macam kawan saya. Ya. Nama kawan saya.
Wafi dengan zebra kan? Zebra bergerak macam ni. Lepas tu Besar je macam ni. jadi ombak lah. Pasal Masjid China. Nanti kita singgah. Sekejap lagi kita singgah. Kita ambil gambar. Atau kita takkan gambar kat situ. Okay, kita dah sampai mana, Is? Ha? Kita dah sampai mana? Kita dah sampai kat ikan kencang sejak. Alamak. Molek dah. Kilat ikan lah. Oh. Gila ikan. Kilat ikan. siapa ikan cik? Makan-makan ke bagi ya. Ambil rasa dia, Mak. Shopping. Nak shopping. Ni saya tak nak beli apa. Ni kan? Pokok ikan. Macam ada Ada nak sapi ikan, kita ada pack besar, kita ada 5 pack. aktiviti membeli belah petang ini dibawa khas kat kilang. Macam ada. Ya. Ya. Cukup. Oh, gila macam Bayar dulu. Mana? Nampak gayanya semua ada hasil. Hasil ya. Seperti biasa, topik mesti last. Kita ambil gambar dulu ya, ramai-ramai. Kita tunjuk apa yang hasil. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Kita semayang sunat tahajud. Tahiyatul masjid. Okay, Iskandar, kita sampai mana dah? Oh, dia tutup. Baca tu. Kita sampai mana? Masjid apa? Masjid. Gonzo kita. Sekejap je, dalam sekelip mata kita sampai. Ambil gambar sini. Sinilah. 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3. Satu lagi. 2, 3. Dah berdiam ya? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alright. Abang Is, kita sampai mana dah Abang Is? Tengok belah kiri ni. Is, ni masjid apa ni Is? Tidur dah Iskandar? Main game lah tu. Main game. Wah, cantik. Okey, tu pun. Okay, kita sampai ke Masjid Terapung. Let's go. Let's go. Okay, kita singgah semayang asar. Walaupun sudah jamak. Oh, cantik. Aku rasa dia macam ni. Kan? Kampung lah batu bersurat lah. Oh, semua ada. Hai. Kak Yana. Sesak Dah beli tiket. Tiket balik esok. Saya dia 12.45. Oh, air dia biru. Cantik. Arish, sedap ke? Sedap? Best? Best ke bang? Oh, sedapnya makan. Doya? Sangat. Ya. Ada tulang. Sedap. Sedap ke bang? Lapar ke? Oh, lapar.
Dalam mau ceiling. Bagus. Okay, sekarang tengah berkumpul semua untuk masuk frame. Okay, next checkpoint kita sampai Tugu. Tugu bersejarah kat sini. Wow. Dia habak dah. Dah habis start. 20 tahun lah dia punya tu. Salah tahun ni. Dah kira destroy dah ni. Wow. Lagi? Untuk simpan dan protect tin tembaga. Tembaga dia supply dari Perak. Tempat ni dia pernah dimusnahkan pada 1690 oleh orang Melayu. Dia tak suka metal Belanda guna. 1743. Tu, sana tu. Nampak tu? Bangunan tu, nampak? Oh, Ha. anak jenuh. Ambil gambar. Boleh. Okey. Tempat seterusnya ya, tempat shopping mak-mak, ayah-ayah. Coklat-coklat ya. Tengok apa yang ada. Baju renang. Ni lah kat sini ada. Kalau ringgit ni RM6. Biasa tu RM2 kan. Wow, ada. Lebih kurang. Sekejap, saya tengok gambar. Punya. Ni boleh masak ke? Ada. Ni Vision. Memanglah berat. Kena buat pemilihan tu. Oh, ni murah. Coba yang ada yang aku besar. Sini lagi banyak pilihan lah. Labuan. Sana pun labuan. Kat sana. Sana murah lagi lah. 200 lebih. Sebab dia ni besar-besar punya. Itu saiz kecil-kecil punya. Ni yang kita punya. Inilah plum set ni. Ni Tok Mam ni. Tok Mam ni memang banyak sangat. Macam campur warna daun ni, warna ni. Corak ni pula ni. Bi, pinggan ni. Pinggan 3 suku-suku separuh ada tak? Bukan. Ni yang pinggan suku-suku separuh ni ada tak? Korea punya pinggan suku-suku separuh tu. Yang dia ada tu. Oh, yang tu tak ada. Tak ada. Ada lagi macam-macam. Sini pun ada lagi. Apa dia? Dah banyak pegang lah. Dah banyak dah pegang ni. Apa? Dah sini? Berapa? Murah. Banyak ni besar ni. Cuba tengok Shopee senang sebab dia atas rumah. Ni, ya. Ya. Okey. Dia ni tukar racun. Semua orang.
Banyak hasil semua orang. Bukan. Kawan perempuan je. Kawan perempuan. Saya ada kawan perempuan. Tapi saya tak awet perempuan. Okey, kita ada kawan perempuan. Ada lah. Sebab awak famous kan? Pernah dapat. Saya bukan famous waktu tu. Lepas tu awak famous sebab nama teknik kan? Lepas tu sebab handsome. Dah saya okey. Dah baik. Wah, up diri sendiri nampak. Up diri sendiri ya. Siapa yang cakap awak baik? Bagus ni, memang boleh jadi YB. Boleh kita jadi So pengawal. awak kena duduk asrama lah kan? Nanti. Awak dah duduk di asrama? Lagi berapa Tak tahun? mau. Kenapa tak nak duduk asrama? Duduk. Asrama dekat sekolah tingkatan. Bukan asrama je saya akan bersama sana. Duduk asrama boleh jadi pengawal. Awak kena masuk sekolah sains. Ha. Awak kan suka sains. Awak kan suka ni tanya orang. Sekolah sains Selangor dekat Banting. Dekat pantai. Saya suka pergi tempat-tempat yang ada sains. Macam Petronas. Wah. Petronas pula dah. Petro Sains. Maka awak kena masuk sekolah sains. Petronas tu dekat rumah angkat. Ada. Saya pergi sini dah sampai lagi. Petro Sains. KL. LKLCC. KLCC. Awak pernah dapat surat cinta tak? Yang ada bedak-bedak tak ada. Kalau Luke tu memanglah. Luke tu. Cepaka memang dia saling suka. Oh, duduk dengan cepaka. Masa tu lah. Masa tu. Dia bagi surat cinta. Duduk kawan awak, cepaka pun kawan awak. Ha. Dia duduk dengan cepaka. Lepas tu Tak. macam drama punya cerita tau. Memang drama dari orang tu. Memang drama. Abang ustaz dia tak kan? Satu sekolah tahu. Dia orang tahu. Famous lah dia orang. Duduk ada cikgu juga bukan? Tak, sampai dia orang masa tu kan. Sebab sampai pusat ustaz dia. Sampai macam mengejek dia kan. Nangis dia orang tu. Lepas tu akhirnya Ha? reject lah. Reject lah. Oh, reject lah. Kelas lah. Perempuan dia. Dia Dia tak nak kena reject dah. Oh. Cinta terlarang lah. Terpaksa lah. Drama ditamatkan. Oh, drama tamatkan. Oh, panjang betul dramanya. Yang happy ending punya. Tahu banyak set ending. Tapi dia kan kawan saya pun nak tanya. Dia kan pun saya kan dengan kawan saya kan. Dia tanya Lut. Dia tanya kan. Kau rasa kau akan kahwin dengan cepaka tak? Dia kata mungkin. Mungkin. Okey. Satu hari nanti dah. Satu hari nanti lah. Mungkin suatu hari nanti. Tapi lepas tu saya cakap dengan dia. Tapi kalau dia nak di universiti dan kita semestinya dia akan di universiti yang sama. Betul, tapi nanti dia akan kahwin. Kita jumpa balik. Rumah cepaka tu dekat saya. So awak suka cepaka juga tak? Tak. Dia jiran. Oh, jiran. Tapi cepaka. Cepaka yang mana? Bro Anggrek yang abang jumpa dia di Bandung. Bunga nama berbunga. Pening. Drama. Cepaka dia sedap juga kan? Aku Iskandar dengan Cepaka. Oh. cantik lah. Tak nak apa kan? Sepadan lah. Tak boleh. Blok saya nama cepaka. Lepas tu blok yang cepaka duduk tu, blok Anggrek. Anggrek, itu lah saya. Betul lah tu. Sudah aku rasa macam sesuai. Saya dah jodoh dah. Saya duduk Macam berjodoh dah. Mungkin nanti Lut tu dia datang awak punya majlis kahwin dekat blok cepaka tu. Ha. Iskandar cepaka. Ha. Oh. Aktiviti petang ni. Ha, okey. Dia memang nak mandi sebenarnya tapi dia malu. Jauh je tak. Dia ke sana dia tengok kat mana dia asal lagi cepat. Apa? Dia kat ni. Yelah dia ada pelampung. Ha, dasi. Keras tak? Iskandar jangan tunjuk orang. Satu. Okey.
Tak Haji, dia ada pelampung. Ada main dekat sekolah kecil dah sekali. Dah tak makan ni. Makin sakit. To be continued at Part to Vlog. Thank you for watching.